Hai bro, style lah spek mata awak. Boleh lah, lagi special daripada kamera you. Tapi biasanya orang pakai spek ni rakam benda lain kot. Saya bukan abang wiring Kita ni businessman. Nak pinjam boleh? Tak payah. Ni, pergi review kereta saya. Kedekut lah orang kaya ni. Sport sedan keluaran kebanggaan Germany. Kombinasi performance, keselisahan dan gaya hidup eksklusif. Banyak kata, kereta pertama from the founder. Hoi, ini saya bawa pergi pasar saja. Mercedes CLA 45S guys. Dengan enjin 2 liter turbocharged, handcrafted by David Hotman, 4-in-line fuel injection, 4-matic all-wheel drive, AMG 8-speed transmisi, ada pedal shift, ada comfort, Sport Plus dan Race Mode, electronic suspension, dah upgrade intake Venturi dengan 421 horsepower dan 500 Nm torque. Top speed dia. Tak tahulah berapa, tapi saya pernah bawa 240 sahaja. Berapa? Masa abang 40 je yang. Betul, 40 je. Itulah, lelaki kalau kahwin, semua jadi lemah. So guys, kereta ciri-ciri seorang provider zahir dan batin. Lampu belakang sporty dan elegan. Lampu depan garang macam nak baham orang. Pakai sport rim race 19 inci. 6-spot AMG depan, belakang. Malas nak komen. Frameless window depan belakang. Front hood, lip depan, side skirt, side mirror. Spoiler belakang, diffuser belakang. Semua carbon fiber original. Bonet sesuai hanya untuk simpan LV. Tinted tembus pandang. Weh kak, you tak takut laki you bawa bini orang lain ah? Dia berani ke? Yang, you berani? Apa bawa bini orang? Baik bawa anak dara orang. Cuba cakap lagi sekali. Contoh yang contoh. Benda tu contoh je. Tak masuk apa-apa, contoh je. So guys, kereta yang ownernya suara kuat, telur tak ada. Kereta ini Recaro AMG Semi Bucket Seat, Sport Steering AMG, Center Console luar biasa, wayar berterabur, mousepad untuk control player, reverse camera, apa jelas tu, meter full digital, touch and go. Buat abang pening kepala. Glove box, bukti lelaki prepare. Dengan Apple CarPlay, pakai bermaster cikai. Owner cakap punya, bukan saya cakap punya. Time kita mau pergi enjoy, mau pergi pick up awet. Inilah lagu dia. Bos, jangan ajar suami saya bukan-bukan ah. Kak, lelaki kalau nak bukan-bukan, tak perlu dia ajar.